bila kita pergi ke masjid, kita kena salam ke masjid. Kerana masjid ni Baitullah, rumah Tuhan. Cara salam ke masjid ni ialah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dhanbi waftah li abwaab rahmatik. Ini 3 patah perkataan, baik lelaki baik puan. Ajar anak kita kecil-kecil lagi, awal pemek dia nak masuk masjid, jangan buat sebab masuk rumah kita, jangan masuk kedai kopi. Ini rumah Tuhan, kena ada cara dia, ada orang panggil, orang Melayu panggil, ada tabik dia, ada kena bertabik, kata Tok Bomo. Cara bertabiknya ialah Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah itu aku tolong bi rahmat Nabi Muhammad. Kerana aku kenal masjid ni bukan Nabi Muhammad ajar. Kalau Nabi Muhammad tak ajar, aku kira kenal rumah aku, ya rumah aku, gu ayah aku, setu kereta aku, pada rumah aku. Tak kenal rumah Tuhan. Tapi yang Nabi Muhammad mari ajar, membana masjid lillah, manallahu lahu baitan fil jannah. Mana-mana orang masjid Allah Taala, walaupun sebesar macam gu ayah, Nabi kata Allah Taala akan buat apa namanya, qasran, mahligai syurga. Jadi kita kena masjid, kena surah, kena musalla, kena berapa ni, kerana Nabi tolong ajar, maka tolonglah Allah Ta'ala tolong Nabi rahmat Nabi Muhammad, mujurnya Nabi Muhammad tolong wayak. Kalau agak aku tak reti, so patut Allah maghfir li dhanbi, itu ampun dosa aku nak masuk umurmu ni. Kalau orang masuk umur aku, kalau kaki cemar, tubuh cemar, kain cemar, aku tak boleh. Rumah aku belah mana buruk pun aku tak boleh orang masuk tubuh kotor. Lebih lagi rumahmu, rumah masjid ni rumahmu. Maka aku nak masjid ni, aku nak minta cuci tubuh aku, bukan cuci daripada seluk, cuci daripada peluh dah, aku mandi dah, comel dah, tapi cuci pada dosa.